Threads ni adalah satu media sosial yang ramai pandang ringan, tapi usahawan sepatutnya faham. Ramai orang ingat Threads ni adalah tempat orang merapu je. Padahal kalau anda usahawan, Threads ni sebenarnya dia power senyap-senyap. Kenapa? Okey, ini saya nak ceritakan kepada anda. Okey, Threads ni sebenarnya dicipta oleh Meta, iaitu syarikat yang sama buat Facebook dan juga Instagram. Threads ni dicipta bukan untuk lawan TikTok sebenarnya. Okey, dan juga bukan untuk lawan Instagram. Bukan gambar cantik, video tak lawa pun tak apa. Threads ni dia sangat-sangat sesuai untuk usahawan. Sebab yang pertama adalah authority. Anda boleh kongsi tentang pengalaman bisnes anda, tentang pendapat pasal market ataupun belajar daripada kegagalan. So orang mula kenal cara anda berfikir, daripada situlah orang akan kenal anda siapa. Yang kedua adalah trust. Okey, bila bercakap pasal trust ni, bila anda konsisten menulis, orang rasa macam aku boleh relate dengan apa yang orang ni bagi tahu. So daripada situlah trust terbina tanpa perlu jual apa-apa pun. Dan yang ketiga adalah reach masih longgar. Berbanding dengan platform lain, Threads ni masih beri peluang reach yang besar walaupun follower sikit. Okey, dan yang keempat adalah soft selling paling natural. Sebab Threads ni tempat untuk cerita tentang struggle, cerita proses, cerita tentang pembelajaran. So daripada situ, jualan yang anda buat tu dia berlaku tanpa pushy. Pushy ni apa? Tanpa anda memaksa orang untuk membeli. Threads ni untuk bina nama, untuk bina pemikiran anda, untuk bina kepercayaan anda. Ni yang paling penting lah. So kalau anda usahawan yang ada cerita, ada pengalaman, ada pendapat, Threads ini adalah tempat untuk anda patut mula bercakap. Jika anda suka video macam ni, boleh tulis di bawah apa yang nak saya ceritakan untuk video yang seterusnya.